Tiga lelaki didakwa di Mahkamah Session Sungai Petani pada 10 Ogos atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang Geng Rames pada 2024 dan tahun lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan ke atas Chandran Baloro 37 tahun, Vadi Valen Aruselvam 30 tahun dan Sundaramurti Tiaga Rajah 42 tahun dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Mengikut kertas pertuduhan yang dibacakan secara berasingan, mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang Geng Rames yang menjadi kesalahan di bawah Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di alamat kampung Sungai Division di Kuala Muda, Kedah antara Januari 2024 hingga 4 Disember 2025. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Muhammad Fitri Wan Azizan. Sundaramurti diwakili Peguam S. Satish, manakala dua lagi tertuduh tidak diwakili Peguam. Pihak pendakwaan kemudian memohon kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Berikutan kes berkaitan kumpulan jenayah terbabit turut dibicarakan di mahkamah berkenaan. Najwa membenarkan kes berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi.